Dan kita dah bertanya dengan owner tentang yang buat ritual mereka viral kan sebelum ni tentang jelas Sami hal Buddha yang main sebenar. jampi di kedai apa tu semua. Okey, bila kita dah Tular baru-baru ini gambar foto beberapa orang Sami Buddha di sebuah kedai restoran nasi kandar di Pulau Pinang didakwa sedang membuat ritual bersempena pembukaan restoran tersebut. Namun pemilik sebenar tampil memberikan penjelasan di mana beliau baru sahaja mengambil alih restoran berkenaan dari pemilik yang lama pada 23 Mei lepas. Dakwa beliau gambar Sami Buddha membuat ritual di kedai tersebut yang telah tular di media sosial berlaku pada 2 bulan yang lepas. Jelasnya lagi, penyebaran gambar tersebut merupakan satu fitnah dan akan mengambil tindakan terhadap individu yang tidak bertanggungjawab menyebarkan gambar foto tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Mamu Bob macam semua dah tahu. Okay, saya dah mai jumpa dengan owner kedai yang sekarang ni, Din Nasi Kandar. Okay, Nasi Kandar Din. Okay, kita dah jumpa dah dengan owner dan kita dah bertanya dengan owner tentang yang mereka viral kan sebelum ni tentang Sami Buddha yang main jampi di kedai apa tu semua. Okey, bila kita dapat maklumat balik, sedangkan owner baru Cik Farouk ni baru sign agreement 23 hari bulan 23 hari bulan baru sign agreement dengan owner kedai. Okey, dengan owner kedai dan dah buat pembayaran bil elektrik untuk penukaran nama pun dah buat dah pada 26 hari bulan. Okey, daripada 26 hari bulan kita dah buat PBA dengan TNB. Jadi di sini ada bukti-bukti dia. Yang gambar yang kita nampak tu, yang kita tengok dalam Google, gambar tu 2 bulan yang lalu. Daripada owner yang cerita yang lama tu tak ada kena-mengena dengan owner yang baru. Ini owner yang baru Jadi tak ada kena-mengena 100%. Kita pun dah tanya dengan owner pun dah buat pengakuan semua dah. Jadi sekarang ni kita owner baru. Owner baru Islam 100% insya-Allah, dan report pun kita dah buat dah. Nasi Kandar Din Tasik Kelugok kita pun dah buat report dah untuk kenyataan yang diviralkan. Jadi insya-Allah siapa yang dapat video ni tolong viralkan balik untuk perbetulkan balik. Sebab apa, kita tak tahu kesahihan benda tu betul tak betul, jadi fitnah dekat kita. Sekarang ni benda yang betul ada di sini, ini owner dah. Lagi satu, kita nak minta kepada pihak berkuasa dan pihak MCMC untuk ambil tindakan kepada yang membuat fitnah. Yang buat fitnah, yang menyebarkan gambar-gambar dan video yang menyatakan kedai yang mamu kita ambil alih ni ada membawakan cerita Buddha mai Tok Sami lah apa tu semua. Kita orang Islam, kita tak buat macam tu. Kita percaya dengan rezeki Allah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.